Kenapa on hold? Tak, tiba-tiba aku tertekan on hold. Sorry, aku cakap. Aku dah jelaskan dia hold kan aku. Repair one relationship this year that matters. Release one draining connection that is expired. Deepen one meaningful bond for more support. So, macam ni lah dia setiap hari drive pergi kerja. Sebenarnya hari tu, bukanlah hari tu, maksud aku tahun lepas aku dah start naik MRT. Aku tak tahu lah, makin mula-mula okey lah. I mean like, kita tak expect lah, you know, ada masalah ke apa kan. Of course lah, setiap benda yang kita guna, even kereta pun kadang kalau kita pakai pun boleh rosak, betul tak? J, sabar. Duduk diam sat. Jadi satu hari ni aku naik MRT. Aku rasa siapa yang follow aku kat Threads nampak lah aku ada post kan. Dia macam nak marah, tapi macam kita pun faham, you know, benda tak boleh nak avoid. Waktu tu ada jugalah isu-isunya seperti orang kata pasal apa aku tak install apa ni Pulse punya apa ni apps, dia pun selalu update kat situ. Tapi bagi aku, kalau MRT kata if you ambil MRT, if you naik any transportation MRT, you wajib download Pulse. Then I probably have it on my phone. Like macam Maybank lah kan, MAE tu wajib lah kalau nak guna online transaction, kena ada MAE punya apps kan. Jadi daripada kata notification naik kat situ. Okay, my take will be senang je. Apa-apa sekarang ni, orang nak ambil any information, orang akan tengok dekat social media. Waktu aku check tu, memang dekat MRT ke Pasarana ke whatsoever ni, memang tak ada langsung acknowledgement pasal kejadian yang kata sekian-sekian ada electricity punya issues, so bla 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 bla. Nothing, nada. Itu yang menyebabkan aku rasa macam malas nak naik MRT, malas nak naik public transportation. Yes, jimat banyak gila daripada aku bawa kereta. Tapi itulah, kadang-kadang kita ni pick up in term of masa kot. Sebab waktu tu aku adalah masalah sikit, jadi aku kena sampai rumah. Sepatutnya aku sampai rumah dalam 50 minit, sejam aku dah sampai rumah dah. The trip going only take me daripada aku sampai ke stesen aku, bawa kereta balik rumah, give or take 50 to 1 hour. Sebab pada rumah aku daripada stesen tu dekat. Jadi aku gantung kat UPM dekat UPM tu dengan rumah aku dah dekat sangat dah lah. Tapi sebabkan kereta aku dekat stesen lain, fine, debu ke debat 2 jam kemudian baru aku sampai rumah. Aku dalam keadaan kritikal lah hari tu, yang aku perlu sampai ke rumah dengan cepat. Dan nak naikkan cerita, 2 tahun lepas, time tu kejadian tu aku rasa bulan berapa, bulan 9, bulan 10, aku pun tak ingat dah. Jadi sebab aku merajuk, jadi esok tu aku terus bawa kereta. Aku selang beberapa hari lepas tu, sama juga ada isu, tapi isu dia bukannya berkaitan dengan teknikal pula. Dia kejadian pasal benda lain pula lah. Lepas tu baru-baru ni aku dengar masih sama, kejadian mencuri kabel lagi, seorang stranded lagi. Jadi itulah dia ya. Bukannya orang tak nak naik public transportation. Yes, save a lot kalau kita naik public transportation. Memang jimat banyak gila. Tapi itulah dia, we are like bargaining with our time. Faham tak? Nak kata cepat sangat sampai kalau bawa kereta pun tak. Sama juga, bawa kereta lagilah start dalam jam. Tapi daripada hang start dalam jam, yang hang tahu memang hang bawa kereta, compare tu macam hari ni hang tak pasti sama ada hang akan sampai arwai ke tak kat rumah. Macam tu lah cerita dia. Cepat sungguh Ramadan tahun ni berlalu. Tak, aku macam semalam bila aku sampai aku
tak apply cuti raya lagi tau. Semalam baru aku apply cuti. Sebab aku tak sangka yang macam nak raya dah macam tu. Elok aku tengah record ada bunyi. Okay, this is come as a surprise. Suddenly aku dapat birthday present. Dapat jam. Whee. Thank you so much Stephanie Grace. I know you will be watching this vlog. So yeah, I don't expect I didn't get and like, oh so sweet of you. I like you so much. Thank you so much Stephanie. Memanglah hari tu aku dah cakap aku memang nak buat casing. Bukanlah casing dia, pen case tu. Sebab aku seorang yang, I'm not saying I'm a freak, but somehow yeah, aku memang akan ada pen aku, my set of pen, which is consist of pen merah, pen hitam, pen biru. Memang aku akan letak tiap hari di atas meja aku. Jadi aku tak ada case. Jadi aku pernah lah cakap kat Stephanie, aku cakap kat dia, kalau nak beli hadiah birthday aku nak pencil case. So somehow dia memang beli. Dan memang si ada engrave lagi. Thank you so much tu. Dan kebetulan pula elok pula aku buat kamera ni hari ni, so aku boleh lah vlog. Sekarang ni pukul 1. Jadi of course lah time sekarang bulan puasa. Jadi aku tak pergi mana. Jadi aku nak adjust timing set aku punya jam ni. Jam ni pula memang aku dah ada dalam kad aku. Memang dalam aku punya wishlist. Tahun ni somehow aku memang nak ada jam 4 segi. Pujaji. My food. Enjoy your food. Okay, memanglah aku nak jam 4 segi. Tapi aku tak apa lah kat dia. Aku tak sangka pula dia beli jam kat aku. Dari gemuk macam nak adjust lagi ni. Memanglah. Okay. Kebetulan pula aku memang pakai jam Casio aku satu ni. So this is my first Casio. Betul lah, mungkin tamu kecil-kecil adalah kot jam Casio yang aku dah ada. Tapi this will be my first Casio yang aku beli sendiri. Yang ini pula ada birthday daripada Stephanie. Tada! Okay, nice. Jadi tengah hari so tidur dalam bilik meeting. Aku lupa ambil bantai. 21 tak sejuk sangat lah. Naik sikit bola 24. Kita tidur. Marilah kita susun kursi ni nak tidur tengah hari ni. Sementara nak tunggu zuhur. Muat ke aku kalau 3 kursi ni? Macam tak muat. Okay, 4 kursi. Tidur time. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Bila kamera hang terlalu kecil dan hang boleh letak kat merata alam, jadi macam ni lah. Tu dah dia. I mean like, okay, ini kali pertama aku guna kamera ni untuk vlog. And somehow aku dah bahasakan yang kamera ni memang worth it. Memang worth it kalau macam nak guna untuk vlogging. Satu, dia kecil. Nombor 2, tadi waktu aku kat office tadi kan aku dah record bagi tadi tu kan. Lepas tu aku export, aku view dengan telefon aku. I mean like, the colour is so nice. Lepas tu stabilization dia also nice. Soalan macam aku guna kamera, the real camera untuk vlog, you know. Okay, jadi memang aku rasa kalau worth it kalau nak pakai kamera ni untuk vlog. Aku habis macam skeptical jugalah mula-mula macam boleh pakai ke ada kamera kecil. Sebab sebelum ni kan aku pakai X-T20 Fuji
Fujifilm. Dan memang itu a proper camera, you know. Tapi ini just an action camera. Selalu aku tengok review dekat dalam YouTube je lah, kata kamera ni sekian. But somehow memang I'm amazed. Malam tadi pula aku ada keluar PC minyak. Susah sajalah try tengok dia punya. Sebab dalam kamera ni dia ada satu setting, dia nama pure video of. So memang faham tak? Clear. Mula-mula waktu aku record tu, aku rasa macam ada nampak pecah dan nampak noise dia kan. Walaupun kita guna that setting. And waktu tu orang kata apa, gelap dalam kereta kan. Tapi bila aku view betul-betul, bila aku tengok betul-betul dekat dalam phone aku, tak ada noise. Memang tak ada noise. Memang orang kata apa, macam seolah macam hang use a really proper camera yang hang boleh adjust setting aperture dia, dia punya shutter speed dia, ISO dia, apa semua. Ni mana ada. I mean like, okay, dia boleh lah. Dia ada juga setting manual dengan auto. Aku tak explore langsung lah yang manual tu. Ni memang all auto sahaja. Dan memang worth it. Dan kalau hang tengok pun, macam yang tadi aku tunjuk saat tadi tu, yang video awan tu, boleh nampak awan tu. Like, I'm so amazed. Tapi itulah, macam tadi kat office, aku adalah sembang dengan Stephanie. Aku cakap, macam mana kita dulu, I mean like few years ago, not few years ago, like 10 years ago, kita selalu fikir, oh GoPro, action camera GoPro, bla 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 sikit memang GoPro. Time tu siapa ada aku sebut GoPro pun salah. Waktu tu siapa yang ada GoPro tu memang kira macam wow, hebat lah. So at that point, GoPro really macam put their brand on the map where semua orang nak pakai GoPro. And then hari tu lepas kakak aku bagi gimana dekat aku, untuk aku guna, dan aku tengok lah, you know, orang buat comparison. Disclaimer, Action Pro yang aku pakai ni adalah Action Pro yang the first one, bukan Action Pro yang nombor 2, okay? Faham tak? GoPro 12 the latest one cannot beat this Ace Pro yang baru keluar first version. Jadi itulah soalan aku. Soalan aku adalah, kenapa GoPro dia tak improve dia punya. Ya Allah. Hello. Tak ada. Tengah drive balik lah. Jam ke? Hari ni okay, tak teruk macam last week. Serius lah, ni dah lebih okay. Better. Minggu lepas aku 2 jam setengah, okay? Rabu tu kau apa nak balik? Nanti aku balik. Okay, baik. Tak tahu lagi balik kau apa. Kita balik pagi. Itulah aku tengah fikir kan, nak balik pagi-pagi sebelum, takkan sebelum song pula kan? Nantilah abang. Apa dia? Sebab Rabu tu cuti sekolah kan? Ya, Rabu tu dah start cuti sekolah. Alkisah dia. Itulah tu, tak apalah, nanti abang lah lagu mana. Tapi pokoknya aku akan mai like 1 hour before nak tengok kau lah. Okay. Paam. Sibuk lah. Orang tengah baru nak vlog, dia sibuk lah telefon nak masuk kat dalam vlog. Tapi confirm kalau confirm aku nak esok nak pergi tiket ni. Confirm. Apa yang tak confirm? Aku dah apply cuti lah, dah approve lah. Okay, kukut lah tiba-tiba nak balik jadi satu kereta pula kau. Dok, tak mungkin sebab dia kan balik raya lambat. Dia akan balik, Anis akan balik sini lambat. Jadi aku akan balik dulu. Okay, noted. Hang balik bila sini? Aku tak tahu lagi, aku open. Bongok lah. Tahu lah cuti banyak. Dah, bukan sebab cuti banyak tu hal lah. Tapi memang kamu cuti. So macam kenapa on hold? Tak, tiba-tiba aku tertekan on hold. Sorry, aku cakap. Aku je jelaka dia hold kan aku. Bukan aku, okay. Aku cakap, tak nak kesiankan orang dekat menara tu. Masalahnya, dia pun tak masuk. Macam aku kata lah, semua ambil kesempatan tak mau kerja tapi tak apply cuti sebab tak ada orang masuk. Bukan, maksud aku bukan orang yang sebenar. Orang yang boleh tanya tak boleh cuti ke raya ke, dalam leave ke. Oh, bodoh lah.
Sebab tu orang tahu masuk. Sebab kenal juga ada kes mereka masuk dan sangat sunyi sebab tak ada orang. So, Tak. semua Bulan masuk. puasa pun dapat kawan tu ada ke? Tak kan? You never know. Orang kata sebenarnya tak ni lah. Tak, you know, not like that. You know? Lepas tu hang tu kena ikat sekali. Pun. Itulah dia. Okay, bye. Okay, aku pun tak tahu kat mana aku suruh tadi. Kacau lah dia ni. Itulah dia. So, harap-harapnya dengan kamera ni akan rajin lah aku nak vlog. Okay. So, tengoklah. Aku asalnya ada idea daripada hari tu lagi aku dah ada idea. Aku fikir macam aku nak tunjuk kat hamba kerja aku macam mana. Sebab aku tak katalah kerja aku ni terlalu menarik, tapi aku tahu tak ramai orang tahu kerja aku nak kerja apa. Jadi tengoklah kalau tiba-tiba aku nak buat live, in a live. Satu benda pasal kamera ni, dia ada gesture apa something. Banyak aku boleh do some sign macam aku boleh angkat. Okay, aku tak angkat tangan, macam 5 jari tu aku angkat palm macam tu kan. Kalau aku tunjuk yang tu, dia akan automatically on recording ataupun dia akan automatically off recording. So tadi aku tengah bercerita, lepas tu aku terangkat tangan aku lagu tu, lepas tu dia berhenti record. Dan kalau aku tunjuk piece, dia akan tengok gambar. Okay, macam tu. Okay, jadi sebab they in a live of a conference producer ke, tak tahulah kalau hampa pernah tengok aku punya LinkedIn ke tak. Tapi itulah, kerja aku adalah conference producer. Apa dia conference producer? Aku produce conference lah. Okay, itu dah. Tengoklah kalau aku rajin aku sambung ke atas nanti ke ataupun tak ke vlog ni. Sebab sekarang ni pun alhamdulillah hari ni aku sampai Hawaii. Thank you Stephanie for the new watch. So thank you so much untuk yang masih lagi tengok vlog aku, walaupun aku tak upload apa-apa. Terima kasih banyak. Yang ada hantar DM apa semua, tanya bila nak buat video, bila nak buat vlog, bila nak buat hoodie BRP tu lah. Hoodie BRP tu agak menarik. Bila orang tanya apa, aku macam saya tak tahu lah. Tengoklah, insyaAllah mana tak tahu, kalau ada rezeki lebih tahun ni mungkin aku keluarkan ke ataupun tengoklah, kita tengok pada rezeki Allah tak tahun ni macam mana pada aku. Kalau ada berkesempatan mungkin kita bolehlah buat hoodie tu balik. Dan andai kata kalau aku merajin untuk meneruskan vlogging, mungkin tahun ni kita akan lagi aktif. Sebab aku punya road to 10k subscriber tu, aku rasa, tahu tak, dia macam soalan macam tiap tahun hang buat azam tahun ni kita nak kurui. Tiba-tiba tu dah azam tahun lain. Jadi azam untuk 10k tu aku rasa dia dah berkurun lama, dah bertahun-tahun dah tak dapat lagi. Tapi tak apa, kita cuba. Mana tahu tahun 2026 kita dapat 10k subscribers, mana tahu, kita dah siapa tahu. Okay, so itulah kalau aku ni rajin. Kalau aku berhenti vlog dari sini, di sinilah macam aku cakap tadi, terima kasih for those yang masih lagi stay untuk tengok aku punya vlog. And see you in the next vlog. Assalamualaikum. Berhentilah. Tak mau pula aku angkat. Tengok ni. Tengok. Ni ada kuih-kuih raya. Dan juga ada dia kuku tak kejam aku tadi. Dan kuih-kuih raya. Stephanie belanja kuih raya. Aku pun, alah sweet je budak ni. Sepatutnya aku yang bayar kat dia, sebab aku yang raya kan ni. Dia yang beli kuih raya, kawan dia jual. Dia bagi kat aku. So ya, aku dah ada kuih raya. Dan aku pun memang sebenarnya aku memang tak tahu nak beli kuih raya dari mana. Kalau tak tahu nak beli apa akibat. Sebab aku rasa lebih better beli kuih krepek. Lepas saya pula ni.